Golba Dina dengan emas perhiasan, mana yang lebih baik? Jadi untuk tuan-puan yang nak tahu apa jawapan dia, tuan-puan kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save juga video ni untuk rujukan akan datang. Jadi yang lebih bagus, yang lebih better tuan-puan, kalau tuan-puan nak jadikan simpanan emas ni untuk simpanan jangka masa panjang, yang lebih bagus ni adalah simpan emas 999, which is emas Golba ataupun Dina. Item emas ni tuan-puan lagi bagus kalau tuan-puan nak jadikan sebagai simpanan untuk tempoh jangka masa panjang. Kenapa? Yang pertama tuan-puan, dari segi ketulinan emas itu sendiri, Golba Dina ni tuan-puan, ketulinan dia lebih tinggi berbanding emas perhiasan, iaitu 999 ataupun kita panggil sebagai emas 24 karat. Dan untuk emas perhiasan pula tuan-puan, barang kemas ni tuan-puan, ketulinan dia adalah 91.6% sahaja. Selebihnya adalah logam lain untuk kukuhkan lagi emas tu. Dan sebab itulah kaum hawa ni tuan-puan, mereka boleh pakai emas. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, dari segi susut nilai ataupun spread. Spread ni tuan-puan, kalau boleh kita nak yang paling kecil, yang paling nipis, supaya bila kita jual emas kita boleh jual dengan harga yang lebih tinggi. Spread untuk Golba dan Dina Public Gold ni tuan-puan hanya 6 ke 9% sahaja bila kita nak jual nanti. Berbeza dengan barang kemas yang mana spread dia adalah 15% dan ke atas. Jadi sangat-sangat tinggi. Jadi dua sebab ni tuan-puan dah terbukti bahawasanya Golba Dina ni lebih bagus kalau kita nak jadikan untuk simpanan jangka masa panjang berbanding barang kemas. Okey, jadi semoga bermanfaat. Perkongsian yang santai tapi sampai. Teruskan follow saya.